Ashrif, Nexmar, Adik Joy, Expector Afi, Ashu, Arzak, Ayan, Farhan. Di dalam Race Around the World, pemain akan mengembara dan meneroka seluruh dunia. Sepanjang perjalanan, pemain akan bermain pelbagai permainan tradisional dari negara-negara yang berbeza. Namun, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, pemain perlu menggunakan pengangkutan. Setiap pengangkutan memerlukan wang. Jadi pemain perlu mempelajarkan wang dengan bijak untuk pergi ke checkpoint seterusnya. Di antara 8 peserta, siapa yang akan menjadi juara? Ayo kita saksikan. Sekarang ni kita kita kat Los Angeles weh. Kita kat Los Angeles nak pergi ke China. Beijing. Wah, Los Angeles pergi China. Weh, aku tim influencer. Kau influencer kan? Okay. Aku influencer. Okay, mantap. Okay, kita kat Hollywood. Wow, Hollywood. This is the hallway sign in Los Angeles. Justin Tim. Justin Tim tak tahu dah sebut macam mana. Tapi this is where you will begin your race around the world. Oh, inilah kita akan mulakan kita punya permainan. Justin Bieber. Kita kan kat Hollywood, mesti lah ada Justin Bieber. Yellow arrow. Banyak artis. Itu lah, PDD semua ada. PDD. Lah ada kan PDD. And make sure to spend money wisely on transportation. Kita kena spend money secara bijak lah ya. Wahai Amar. Okay. Mula-mula saya dah naik kapal terbang. Jangan. Benda ni aku salah lah kita je ni. I think we're ready to begin. Good luck. Jujur Amar. Amar. Okay, saya kat sini. Nanti kita naik bas tau Amar. Kita naik bas. Naik bas. Kita naik bas. Bas. Kita ada $57 je ni. Okay, kita naik bas. Ya Allah. Okay, naik bas. Okay. Kenapa aku duduk sebelah Arzak ni? Kenapa aku dah duduk sebelah partner aku? Arzak bukan partner aku. Aduh, tak apa. Lah. Mereka semua dah sampai dah. Kucing jalan kaki tu lambat sampai. Okay. Mantap. Weh. Amar. Yang ni kita kena bijak. Kita kena bijak. Tengok atas tu mana yang paling cepat. Okay. Warna purple. Ni. Okay. Mantap. Warna pink. Okay, mantap. Betul lah warna pink. Mantap. Okay. Dan sekarang Los Angeles dekat Beijing. China. Mantap. Beijing. Okay. Cepat. Lari. Ya Allah weh. Agzit dah sampai. Naik apa ni? Sekejap. Alamak, macam mana ni? Okay. Oh, lama. Okay. Aduh, macam mana ni? Tak faham Tahan. Okay. Sabar, pergi je. Ya Allah. Kereta hijau tu. Ya Allah, kita kalah tadi. Aku putih. Ui, kita kat apa ni? Tempat persembahan ke ni? Apa lupa. Okay, let's go. Okay. Follow the direction on your screen to make wonton. Apa ni? Follow the direction. Wonton sedap tu. Wonton apa? Okay, jap. Aku tak faham nak buat macam ni. Nak buat macam mana ni? Sekejap, nak buat macam mana ni lah? Macam mana ni? Follow the direction on your screen to make wonton. Swipe in the correct direction. Aku swipe apa ni? Tak, aku swipe lah ni. Aku swipe dah. Aku swipe dah ni. Nak buat apa ni? Wonton tu kaki pub. Tapi aku tak boleh buat. Okay. Nak buat? Tak lah, dia susah nak swipe. Kita kena tukar mode. Dia punya mode apa dah? Movement. Sekejap, mana tak movement tu? Ni bukan, ni chat and language. Display and graphic. Mana dah? Aduh, lupa tu. Munton.
Macam mana? Ya Allah. Wih, tengok Arzid weh. Wih, dia buat banyak 2 kali lipat. 1, Faham? 2, 3, 4, 5. Okey. Ui, kena buat banyak kurang ajar betul. Okey. Oh, dia kena swap. Oh, kau faham. Cuma nak swipe tu susah. Susah gini. Okey. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, gila tu wih. Arzid dah buat banyak tu. Aduh wih. Arzid dah pergi next destination wih. Wih. Aduh. Dia dah training ni. Itu. Aku rasa dia pakai ni. Aku rasa dia pakai laptop ni. Dia pakai PC ke laptop. Senang. Ni pasti buat apa? Susah weh. Weh, orang sebelah aku dah tu dah. Loh weh. Weh, kena penalti je. Malas aku nak buat kali pub ni. Okey. Penalti je nak penalti. Kau tak dapat lagi penalti. Aku dapat dah. Okay, aku dapat. Okey. Penalti. Penalti je. Tapi ada lah hukuman dia. Tapi tak apalah. Malas aku nak buat kali pub tu. Aduh. Okey. Sekarang ni weh. Alamak. Buat apa ni? Challenge apa ni? Challenge apa ni, Wok? Okey. Naik. Aku dengan Hoshino sekarang ni. Hoshino betul. Asyu. Hand. Ni macam mana? Di sana. Tapi Square. Square. Okey, square. coming, baby. Okey, baby. Okey, square. Okey. Justin Bieber. Wih, gila-gila. Yes. Circle. Okey. Tangan, aku nak tangan. Square. Apa ni? Square. Circle. Okey, mantap. Okey. Mana? Ama. Siapa tu? Ni kita Siapa? Okey. Tapi Siapa? tak apa. Tapi kita memang berpecah lah ni. Aduh, kita berpecah tau. Aduh. Ama, kau buat Pecah. sabar Ama. Tapi kau buat laju sikit tau Ama. Aduh. Saya aku laju ni. Betul laju ni. Kena Okey. dapat. Okey. Aduh, susahnya. Okey. Sekarang make your way. Ui, aku pergi The Great Wall. Aku dekat The Great Wall of China dah sekarang ni weh. Oh, China. Great Wall of China dah. Lebih baik kita habiskan ni je lah. Okay, let's go. Yeah, kasihan orang yang naik tangga tu. Kasihan orang naik tangga tu. Weh, gila. Okay, mantap. Aku baru naik tangga ni. Dah sampai dah akhir dekat. Aduh. As YouTube penalty at the solo challenge. Aduh, aku kena penalty lupa. Aduh. Tak apalah. Biasa yang naik tangga tu. Aduh. Siapa naik tangga tu? Siapa yang 2 orang tu? Aduh. Apa tu? Weh. Ama, nanti kau naik kat ride. Kau naik cable car tau Ama. Biar jimat masa. Aku naik cable car. Tengah naik cable car. Tak. Kau sekarang dekat mana? Kau dekat mana sekarang? Okey, mantap. Ama. Okey, Ama. Adik Chua dekat bawah. Kesian adik Chua. La ilaha illallah weh. Arzid tinggal member dia sendiri dah. Arzid dah tinggalkan. Aduh, apa ni adik Chua AFK. Aduh, tak ada kawan. Aduh. Zirif, you are the first to arrive. Tapi adik Chua lah. Macam mana ni? Nanti kita kena tu. Kita tak dapat denda. Kita tak dapat denda. Sebab ada lagi yang lambat lagi tu, Fahan dengan adik Choi. Sekarang kita tunggu lah. Bangsat. Apa ni? Wih. Aduh. PTH. Kenapa kau god? Kau ni kenapa kau god?
Win are Apa rule. ni? Kemenangan. Tak apa, lupakan. Asalkan kita tak boleh di-eliminated. Okay. Beijing pergi ke Nairobi, Kenya. Oh, Nairobi. Oh. Kenya, okay. Pergi Afrika pula. Double elimination. Apa maksud dia? Mana dia tu? Double elimination. Ha? Kalau lambat kena elimination lah kot. Tapi lama. Apa? Okey. Sekarang ni naik bas. Biasa aku tak ada gerak lagi ni. Sebab kau yang last. Okey, naik bas. Aduh, adik solif tak apalah. Aduh, naik bas. Cepat lama. Okey. Aku nak tahu lah. Geram tu. Okey. Dah lah. Alah bas tu. Bas apa kan tu? Okey. Alamak, kita lain bas lah. Aduh, tak apa. Okey. Mak I dia naik taksi tak takut duit habis. Kau naik taksi ke? La ilaha illallah, naiklah bas. Aduh. Tak ada. Aku tengok pengarahan tadi. Okey, sekarang kita tengok ke atas. Okey. Okey, warna pink yang paling cepat. Okey, bye bye. Sekarang aku dekat Kenya sekarang ni. Okey, aku dekat Kenya. Okey. Sekarang ni kita bas. Kita naik bas. Bas. Okey. Naik bas. Okey. Aku sampai Kenya. Oh, kau sampai Kenya dah. Okey, mantap. Tapi aku naik bas. Okey. Tinggal aku pas. Okey. No. Alah. Okey, mantap. Aku nombor satu sekarang ni. Okey. Jalan kaki. Okey. Race challenge. Aku nak race mana? Alamak. Ashu pula dah. Alamak. No. Okay. Count the number of leaf. First team to finish move on. Count the number of leaf on the acacia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay, 8. Betul lah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Alamak, tak sempat pula ke? Aduh. Apa? Time's up. Please wait for the next race. Okay. Okay, tak apa. Okay. Count the number of leaf. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29. Yes! Betul! Wah. Jimat. Kita kena jimat duit. Okay. Mantap. Ya, alamak. Macam mana ni? Throwing. Alamak.
41, 42, 43, 44, 45. 45 kan? 45. Betul lah. 45. Betul kan? 45. Kan salah. Childhood friend and God Sworn lah. Kau menang. Aduh. Kau the number of leaf. Oh ya, kau rasa aku je bodoh ni. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Tak silap aku tadi yang kita tu 40. Tak apalah. Aduh. Okey. Kita ni. Oh, Ayin dengan Ahmad Ulun dengan aku. Aduh. Okey. Aku tak faham lah. Dia nak apa tu? Okey. Time out, please wait for the next race. Aduh, kalah lah aku je ni. Okey. Acacia plant. Guess the number of leaf on the acacia plant. 1. Tak, weh, Amar kau kira macam mana, Amar? Aku kira daun kan. Tak, dia punya daun ke dia punya apa dah? Satu daun tu? Daun. Dia punya daun. Tak, dia punya daun kan dia macam satu daun kan ada banyak tu, ada banyak daun. Banyak daun tu kan satu daun tu? Ha? Banyak daun? Banyak daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lah. 15. Finish. Okay, mantap. Influencer won. Okay. Okay, make your way. Kenya. Aduh, aku dah lambat sangat ni. Memang aku kena tu lah. Aku pun rasa dah lambat ni. Aduh. Paksa lah kena jalan kaki. Okay. Weh, Amar, tapi aku rasa macam kita salah lah. Salah apa? Sepatutnya kita main duo mode kan. Nah, 2 mod lah. Tapi ni macam solo mode ni. Tapi tak apalah, dah record dah kan. Aduh. Rekod lah pun. Tak payahlah. Yang rekod lah pun. Mau ke mana? Tu dah record dah kan. Kalau dah record, apa ni? Bangsat kamu menjadi ibu. Ni, ni apa ni? Okay, makan bola ni. Okay. Adik coy sibuk ah. Biarkan aku tolong PS. Baik. Okay. Kita orang baik pula. Okay. Makan abu-abu ball ni. Okay, perform the jumping dance. Okay. Ini kita main permainan tradisional luar negara lah ni. Permainan tradisional Kenya. Okay. Game ni dapatlah pengajaran juga kan. Kita macam dapat tahu orang punya permainan tradisional. Okay. Sekarang ni Okay. Wow, kita kat mana sekarang ni? Yo. Kita dekat macam ni kat Menara. Best friend and influencer, you are the last team to arrive. Matilah aku dah ni. Kena balik Malaysia ni. Aduh. Aku nak duduk Kenya lagi. And so they say, but you have been eliminated for the race around the world. Aduh. Janganlah. Aduh weh. Waduh. Aku out tu. Wih, aku out. Bro, aku out tu. No, aku kena out. Aduh. Afiq Ryan, aku respect check kau lah. Okay. So gerak. Ryan dengan jalan kaki dia tu. Waduh. Okay weh, Amar, kalau game ni boleh bagi apa dah, respon kawan. Boleh tak respon aku? Kalau boleh lah game ni. Kalau boleh lah. Kalau boleh lah. Aduh. Okay. Tak apa. Okay, kita kawan Malaysia. Okay, 5 ulok. Okay. Kau pilih yang mana apa? Inter Airline kan? Gerak. Kita pergi ke... Okay. Jom. Pergi mana?
Kita pergi Jepun. Ha, Jepun? Weh, dah Jepun dah Okey, dari Jepun Weh, gila tu. Okey. Naik train weh, naik train. Okey. Naik train. Naik train. Kau dekat apa ni? Macam stesen api yang macam apa rumah ibadah Jepun tu? Kau kena ketuk ni. Okey. Ketuk lah mak. Ketuk ni. Aku tak apa kau ketuk pun. Alamak, Miss. Yes. Kalau hari ni Okey. game ni perlu tingkat kesabaran yang tinggi. Itulah taklah sebab kita tak faham dia punya permainan dia macam mana. Sebab game Rasanya kalau nak ajak game ni lagi kita kena training ni. sebab game ni ada practice mode kan. Dan apa dah game ni kita tak tahu sangat sebab dia guna permainan tradisional luar negara. Itulah kita tak tahu sangat kan. Tapi Ahmad kau seorang je ni weh. Semua orang dah pergi dah. Semua nak pergi? Semua orang dah stage lain dah. Nak pergi nak. Okey Ahmad. Pastilah nak. Paling lambat lagi. Nasib kau samalah macam aku Ahmad. Nasib kau samalah macam aku. Nasib kita sama. Kita satu tim, nasib kita sama. Itulah walaupun kita terbuat solo, kita masih team lah kan. Bila aku sama tempat dengan orang ke apa? Okey, sekarang ni apa ni? Make me a bitter tangy spicy tea. Okey. Kau boleh tercorok dia Mak. Kau tahu tak kau boleh tercorok ni? Aduh. Okey. Apa yang salah? Tak. Dia nak buat kau faham kan dia punya request tu. Paling mak buat gaya pahit, manis dan pedas. Tinggi tu apa Sekejap aku translate sekejap. Tinggi tu apa? Pernah dengar tapi aku tak tahu lah. Tinggi. Tajam. Macam apa ni? Tajam. Maksud dia macam melampau macam tu ke? Tinggi tea. Teh masam. Dia nak. Tak apalah aku dah lepas lah. Tinggi tu masam. Tak tahulah aku tak pada English. Okey. Boleh bunga dah letakkan di dalam panci sehingga sesuai dengan penampilan. Okey. Aku nak bunga. Aku letak bunga kat sini. Aku nak bunga merah. Wish. Kau suka bunga ni untuk girlfriend kau ke weh? Cantik kau tu. No, bukan. Bukan Ini kak. Okey weh, sekarang ni Ashu yang paling tercorot sekarang ni. Ashu paling tercorot. Tapi yang dah sampai Afiq dengan Aziz dah sampai dah. Bangkit. Diorang pun ni. Bukanlah weh. Ashu dah naik bas dah weh. Ashu bukan yang paling tercorot. Yang paling tercorot ni Kau dengan Fahan nak Viko. Matilah nak. Memang matilah dah. Aduh. Bukan sebab apa tau. Susah dia lah. Weh, Ashu dah sampai dah weh. Aduh. Weh. Fahan budak on the way weh. Kat apa finish line tu. Aduh.
Sama. Bagi aku tenang. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak dah. Okey. Tapi maaflah Mak, aku tak pasti cakap. Kau memang tak eliminated aku rasa lah. Kenapa lah? Waduh. Okey. Sebab tadi kan dia orang sampai dulu kan. Dia orang sampai dulu. Kau boleh tu lah. Kau paling tercorot tu lah ni. Macam aku lah tadi. Dan ya. Bangsa. Oi. Oh, aku baru perasan dia buat hajat. Hamba pun dah putus oh, ya Allah. Ya Allah. Abang. Hari tu kimak bangsa mula dah. Astagfirullahaladzim Mama. Jadi yang ada kau ni Tim Asyu. Aduh. Tim Afiq siapa? Tim Afiq Asyu lah. Asyu Afiq. Pengantin siapa? Pengantin siapa pula? Oh ya, Ayen. Oh, Ayen dah keluar. Jadi Farhan, yang paling banyak sekarang ni tim Asyu. Tim Asyu ada cukup lagi. Tim Asyu lah. Kita kalah lah macam mana ni Zik. Aduh. Amal, kau rasa nak buat apa dah? Episod tu ke tak? Kau rasa lah. Rasanya boleh. Episod tu lah. Sebab kita termain mod solo ni kita lupa nak on mod duo Kita record je lah. Wait. Kenapa ni? Kita record. Aku record dah ni. Ada apa ni? Salah. Aku rejoin. Tiba-tiba kita dekat sini. Kenapa? Itulah aku pening ni. Aku rasa kan semua kan yang kalah kan. Rasanya nak memperebutkan juara ke-4 ke ke-3 ke. Tak. Disqualified ke apa ke. Aku faham. Kita tengok. Aku faham. Kita Sebab ini final. Jadi bila apa dah yang pemenang nak sampai tu, mereka akan dapat pengalah tu. Faham tak? Kan? Okey, faham. Ni kita tunggu diorang lah ni. Yes.
Masuk generation VC. Masuk generation VC. Okey, sekejap. Kita tengok. Kita tengok. Mana yang pemenang tu? Kita spectate. Okey. Tengah spektek. Aduh. Okey. Tengah spektek sangat. Tak ada orang ambil pink kan? Okey, mantap ada orang ambil pink. Okey, ni semua yang kalah Ya. Semua yang kalah. Di dalam VC ni semua yang Weh, tapi aku ikut tak apa suara. Tak apa. Tak apa. Okey weh. Aku nampak macam ada seseorang. Sementara Tak nampak seseorang. siapa? Seseorang. Weh. Yo, Ashu. Yo, dia takat gambar dengan apa ni? Justin Bieber. Weh, gila. Oi, okey. Weh, tiga orang ni takat gambar dengan Justin Bieber Weh, kau sepatut tak? Weh, tiga orang ni takat gambar dengan Justin Bieber tu. Ini PDD. Bukan PDD. Jangan cakap benda tu. Kita rekod ni. Ini Okey. Weh, gila dia pun punya bossing. Weh, gila tu. Weh. rasanya kan. Apa? Posting apa ni? Kita kena tiru posting Justin Bieber tu. posting selebriti ni. Just tengok kat dalam bintang tu. Oh, ni dia. Ui. Ada J. Yo. Ada Oh, ui. ada Awi. Ha? Awi. Mana Ahmad Junior? Aduh, Ahmad. Thomas. Ahmad Ashraf tak ada ke? Aku ni. Oi. Tak ada Ahmad Ashraf. Alah. Mana aku tahu tu nama aku? Kau lupa dah ke? Aku dah tahu lama. Nama Syah. Aku dah tahu lama lah. Kau lupa dah ke? Mana aku tahu? Ingat tak yang waktu kau buat lagu AI tu? Lepas tu tiba-tiba aku nampak nama audio tu ada nama Ahmad Ashraf 12. Wih, Afiq nombor 1 tu. Faham. Aduh, Amang. Afiq nombor 1. You. Yang dekat bintang tu kan. Patutnya kena apa je. Aduh. Okey, dah apa? Wih, Afiq nombor 1 tu. Afiq nombor 1. Weh, power Afiq. Asyuk ni. Teman masa kanak-kanak. Benda ni. Kenapa Afiq cium NPC tu tak masalahnya? Masalahnya ni. Tak masalah ni. Ada. Sigma lah ya. Mereka faham tak ni konsep game ni? Aku faham dah. Afiq faham ni. Afiq faham dah. Weh, Afiq nombor 1 tu. Afiq faham je lah. Wow. Yo, Afiq on the way. Yo, Afiq on the way. Sampai dulu. Mana Afiq? Afiq sampai Wih. Okey, semoga Afiq boleh. Wih, Afiq sampai pakor. Wih, gila. Wih, ada Afiq tu, weh. Tu kita. Aduh, Afiq apa dia, Afiq? Fik. Yo, Jangan Afiq. kecewa kita orang Fik. Cepat, Afiq. Aku tengah rekod ni, Afiq. Afiq. Okey. Afiq, kalau kau menang, aku belanja kau. Amak akan cium Afiq kalau dia menang. No. Aku dah cium dulu lah. Cepat sikit weh. Ashu dia datang. Dan Azad datang. Cepat sikit ya Allah. Ya Allah. Ashu keluar ke? Ashu keluar? Ashu keluar. Tinggal Azad dengan ni lah.
Tengah Aziz dengan Afiq lah. Oh, okey. Nampaknya Afiq Afiq, kau jangan kecewakan kita orang, Afiq. Okey. Come on. Wih. Yo. Afiq, sikit lagi. Yo. Ada lagi. Aduh. Jelas. Kalau dapat yang ni, dia boleh menang. Tu. Come on, Afiq. Aduh, Afiq. Please, Afiq. Kau tu Azir datang. Macam jauh je dapat. Apa dapat? Ui, macam Paling benci tu, dia tengah panjat tu kan. Lepas tu bila kita lompat, kita ke belakang tu. Bapak dia lah. tu, itu landing tu yang aku benci tu. Aduh. Main tower fell, lepas tu kita tersangkut, kita lompat. Macam tu. Tu. Bak kata aku kan, kenapa kita tak terus je? Lepas tu pergi dekat kita. Itulah. Aduh. Kan senang. Aduh, Afiq. No, Afiq. Aziz tengah buat apa? Aziz dah sampai. Tak, Aziz tu blur lagi tu. Ni? Dia ada kat sini? Aziz checkpoint nombor 1 baru dia blur lagi tu. Dia tengah... Fiash satu je. Itulah. Apakah Aziz Okey, kita dapat. epic combat? Waduh. Apakah Aziz... nampaknya Aziz mengejar. Aziz. Okey. Nampaknya Aziz tengah mengejar. Tengok tu. Okey. Okey, mantap. Afiq! Yo. Cuba Weh. Afiq sampai dah betul lah weh. Lompat lah Afiq, lompat dah tu. Kau dah bandi Afiq buat apa? Lompat lah. Lompat lah. Dia pun bela sekali. Lain. Dia sama-sama bela. Sebab Okey, Aziz tengah mengejar. Apa? Dah shift lock Afiq. Okey, mantap. Okey Afiq, mantap Afiq. Okey. Sana. Okey. Kenapa dia tak guna shift lock Shift lock. Okey. Aduh Afiq. Okey. Afiq. Go Afiq. Aduh Afiq, apa dia Afiq? Nampaknya Arzak masih stuck je. Arzak masih stuck di level 2. Checkpoint 2. Okey. Oh my god. Nampaknya malam bau, tapi nasi goreng muntu sangat ada bau. Slow. Afiq. Okey. Come on Afiq. Woi, gila. Okey. Yo. Masih dah nak habis. Uish. Weh, masa tinggal 50 saat aja ni. Aduh. Waduh. Okay. Come on Afiq. Do the best Afiq. Okay. Afiq, you can do it. Oh my god, Afiq. Ni aku geram ni. Afiq. Dia tak pakai shift. Kau kacip apa Amar? Dari tadi lagi kau kacip dia tu. Okay. Tak, dia tak pakai shift lock. Masih dah nak habis. Oh yelah, dia pakai shift lock. Oh. Itu dia guys. Itu dia. Tahu dah. Sikit. Ui. Oh my god. Okay. Oh my god. Oh. Wow. Yo. Afiq. Kita akan bertemu dengan Afiq lagi ke? Kita akan bertemu. Afiq menang ke? Kita akan bertemu dengan Afiq ke? Kita lawan Afiq. Woi, yo. Tak, kenapa skrin hitam je ni? Afiq ni. Tak, kenapa? Korang skrin hitam lah. Yo, after 5 city
Wih, Espeta Afiq menang. Wih, Espeta Afiq, wih. You are the official winner of the race. Yo, Afiq menang. Yo, Afiq menang.